kita yang berada dalam sistem di PSMZA ni, kalau boleh biar ada satu bidang yang kita boleh expert. Sebab coding ni dia memang duduk kena tumah kita kena duduk memerlukan masa yang panjang duduk depan komputer. Tak nak jaga malam. Tapi sekarang ada AI, ada challenge tak? Ataupun AI ni memang banyak membantu? AI kan jadi membantu. Sangat membantu. Maksudnya kadang-kadang kita lupa coding tu, kita boleh tanya AI lah, dia akan. AI akan bagi skrip dengan coding yang lengkap. Okey, kita sambung ke blok yang ketiga bersama in person bersama Encik Mazudi Ramdan, antara pembangun ISIS, antara orang yang orang kata yang main lah dalam sistem pengurusan staf di Politeknik. Kalau tak ada sistem ISIS ni, rasanya berterabur lah sistem pengurusan staf ataupun sistem HR di Politeknik ni. Okey, jadi Encik Mazudi, kita dah masuk blok yang terakhir. Jadi apa nasihat kepada saya macam Survey lagi 11 tahun 12 tahun macam itulah. Apa lagi kepada yang Survey lagi lama, yang akan Survey lagi lama 20 tahun, ataupun kepada adik-adik kita yang nak masuk berkhidmat di sistem Politeknik. Nasihatnya payah sikit ni. Sebab saya pun bukan cemerlang sangat pun selagi semasa dekat sistem ni. Satulah saya bercakap oleh Cik Jam, kompetensi. Saya kadang nak ni lah pasal kompetensi. Maksudnya semua orang kita yang berada dalam sistem di PSMZA ni, kalau boleh biar ada satu bidang yang kita boleh expert. Macam Cik Jam sendiri ni pun dia expert pasal e-learning, pasal media. So itu kompetensi dia. Tahu tak yang video SIDOS tu, pada SIDOS, video SIDOS YouTube tu, dia dah jadi satu rujukan kepada semua politeknik dekat Malaysia. So satu kebanggaan lah dekat. Lama dah tak update tu channel tu. Sebab bila saya tanya pasal SIDOS dekat mana-mana, dia orang akan cakap saya akan rujuk kepada video YouTube yang Cik Ijam upload dekat. So itu kompetensi dia. Saya pernah berbual dengan Cik Seman. Ingat Cik Seman yang staff kita dulu yang pindah balik ke Kota Baru. Dan dia sangat berbangga dengan kompetensi dia sebagai safety, dalam bidang safety. Dan dia seharusnya berbangga. Sebab bila kita tanya dia dari segi dokumen, dari segi prosedur, daripada segi sistem dia boleh dia tak payah nak buka buku dah, cakap je. Ya, betul. Dia boleh bidang safety and health. Ya, dia sangat expert untuk. Dan so ini penting kompetensi ni, sebab dia akan bagi kita banyak kelebihan lah. Bila kita ada satu bidang yang kita expert, satu, kita boleh jadi rujukan kepada orang lain. Yang kedua, macam kita nak kita panggil interview untuk kenaikan pangkat, kita boleh cerita pasal kita punya expert, apa yang kita dah buat dengan kepakaran yang kita ada, yang kita dah sumbangkan kepada organisasi kita. Dan itu memberikan satu markah yang value added lah. Nak panggil value added pun tak, dia lebih besar lagi daripada tu. Sebab bila kita ada satu kepakaran yang unik, yang orang lain tak ada, yang bila orang lain nak gunakan benda tu, dia akan rujuk kat kita. Okay. Sebenarnya ramai pun yang senior-senior yang ada dekat sini, dekat PSMA ni, dia ada kepakaran yang unik masing-masing. Tapi untuk orang-orang yang belum ada orang yang dia expert semua benda, dia tahu semua benda.
Tapi dia tak expert dengan detail. Dia boleh, bila kita tanya dia pasal quality, dia boleh cerita. Tapi dia tak boleh nak cerita dengan detail sebab dia bukan, dia tak ada, dia tidak kompeten lah. Maksud dengan untuk satu bidang. Satu bidang. So bagi saya, sekiranya dia boleh jadi pakar dalam satu bidang tu, macam TPA kita, pemangku pengarah kita, dia sangat expert pasal research. Kalau ni biodiesel. Research dan macam mana cara nak menyediakan paperwork research. Nak rujuk dekat mana, format dia macam mana. Dia sangat expert. Dia seorang kompeten lah. So itu sebab dalam jurnal-jurnal dah banyak dah dia punya nama dia yang dah ada. Okay. Benda yang unik. Macam tu lah. So maksudnya satu value added yang sangat berguna sekiranya kita ada satu bidang yang kita kompeten dalam bidang tersebut. Kita boleh jadi rujukan dan kita ada produk yang kita boleh hasilkan daripada kepakaran kita tu. Tapi kita bukan hero sebenarnya bila dah tahu satu bidang tu dengan profesional, dengan expert. Sebab kita masih lagi perlu ke dalam organisasi kita masih lagi perlu, macam saya boleh buat app, contohlah aplikasi satu-satu benda sumbangkan dekat Politeknik. Tapi kalau saya seorang je yang ada benda tu, minor je lah. Minor je benda tu dekat Poli. Tapi kalau kita combinekan semua dengan Ijam punya multimedia, saya punya app dengan Sukan punya, macam Cik Kamil punya workball, apa semua, bila duduk sekali, kita combine benda tu, Poli akan ada satu anjakan lah. Satu anjakan. Dia bukan kata kita akan jadi expert tu, kita akan jadi hero. Kita tak akan naikkan apa-apa pun kalau kita seorang. Tapi bila kita combine kepakaran masing-masing tu, yang kualitinya dengan sistem examnya, apa semua tu, bila duduk sekali dan combine, dia akan ada anjakan pada kepada produk kita, pada pelajar kita. Dia akan jadi satu sistem kita, suasana kita, pembelajaran kita akan jadi lebih kondusif. Infrastruktur yang kita sediakan sekarang ni, dia akan jadi lebih baik bila kita ada kepakaran yang baik. Saya rasa itu satu benda yang kompetensi ni, satu benda yang perlu ada pada setiap pensyarah. Kalau boleh kena ada satu bidang yang dia expert. Dia expert yang dipegang benda tu kan. Okay, jadi Encik Mazudi, last sekali lepas bersara ni, apa projek mungkin boleh wawarkan lah, mungkin nak promosi ke apa kan. Ada juga sekarang ni dalam mood cuti lagi, tak masuk lagi fasa yang mood betul-betul. Rasa masih lagi bercuti lah. Masih lagi bercuti. Tapi InsyaAllah lah, saya dengan sedikit kepakaran itu sikit, ini sikit yang ada tu, mungkin kita boleh come out dengan satu idea yang boleh membantu komuniti kita ke, membantu masyarakat yang lain ke sikit. Itu je lah setakat ni saya plan. Dari segi nak buat bisnes ke apa semua tu tak terfikir lah. Mungkin lepas ni mungkin berlaku, tapi buat masa sekarang ni nak gunakan masa yang sedia ada ni untuk dari segi Islamik punya benda, keagamaan, lebih dekat dengan masjid surau dulu ke, and then dengan anak-anak mungkin kita boleh jadi lebih ambil perhatian lagi ya. Sebelum ni pun memang dah ambil perhatian dah, cuma bila dah ada banyak masa macam ni, kita mungkin lebih ni lagi lah dengan. So setakat ni tak ada plan yang solid lah. Tapi Encik Mazudi masih lagi larat tak untuk coding pada usia-usia sekarang? InsyaAllah boleh lagi lah. Cuma lagi. Kalau nak bandingkan dulu, energi tu memang dah tak ada lah. Sebab coding ni dia memang duduk kena mahal kita kena duduk memerlukan masa yang panjang duduk depan komputer. Tak ada nak jaga malam. Sekarang ni coding siang je lah. Cuma sebab kita dah tak kerja, ada masa siang, kita buat masa siang je lah. Tapi sekarang ada AI, ada challenge tak?
Ataupun AI ni memang banyak membantu. AI kan jadi membantu. Sangat membantu. No, maksudnya kadang-kadang kita lupa coding tu. Ya. Kita boleh tanya AI lah dia kan. AI akan bagi skrip dengan coding yang lengkap. Oh, cuma kita just check dan adjust untuk kita punya sistem lah. Ya. Dengan kita punya tu lah. Jadi untuk pengetahuan semua, Cik Mazul ni juga dia adalah buat untuk beberapa apps kecil lah. Kalau ada SME yang nak buat sistem dalaman secara kendiri kan. Jadi boleh hubungi, boleh Cik Mazul promosi. Boleh hubungi Cik Mazul lah untuk buat sistem ringkas yang benda tu mungkin tak ada di pasaran, tapi kita rasa kalau ada sistem ni dia customize bagus juga, boleh customize, boleh kita kontrol sendiri. Jadi boleh berhubung dengan Encik Mazudi ataupun boleh tinggalkan komen di bawah. Okay, last word ada Encik Mazudi? Okay, sementara peluang yang masih ada ni, saya juga nak ucapkan terima kasihlah kepada hos kita Encik Ijam dan Sembang Gegar pada pagi ni. Dan terima kasih kerana menjemput saya, dan di kesempatan ni saya nak memohon maaf lah kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin sepanjang saya bertugas kat sini daripada 2008 sampai 2026 ni, ada berapa tahun, belas tahun juga lah. 18 tahun ada dekat sini, dan banyak benda lah. Mungkin ada yang marah, ada yang tak suka, ada yang suka. Okay, so saya mohon maaf. Dan saya juga maafkan sahabat-sahabat kita semualah. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu saja. Sekian saja podcast kita bersama Encik Mazudi Ramdan, pensyarah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, dikenali juga sebagai antara pioneer ataupun pembangun ataupun otak kepada sistem pengurusan staf politeknik dan kolej komuniti, iaitu ISIS, dan juga pernah juga menjawat jawatan ketua jawatan di berapa lama ketua? 2 tahun. Ketua Jabatan High Wal Pelajar. Dan itu saja, kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya, mungkin bersama in person ataupun mungkin ada apa-apa aktiviti program lain kita akan war-warkan kita akan buat podcast lah untuk mewar-warkan apa aktiviti kita. Sampai jumpa lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel apa ni? Lupa. Bukan Sembega kita punya ni. PSMCA Short Event. Kita ada 2-3 YouTube channel, jadi kadang lupa. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan sembang kosong, bukan sembang bohong, sembang berisi, ilmu diisi.